Ya Allah, aku lulus. Aku lulus. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Abang. Mas lulus. Lulus. Mas lulus, Mak. Ya Allah, alhamdulillah. Kau ready? Ready. Okey. 1, 2, 3. Ya Allah, Zia, alhamdulillah. Tahniah juga, bagusnya result kau. Tak. Salha punya result pun cemerlang tau. Betul ke? Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni, kita cuma tinggal nak kemas-kemas je barang sebab insya-Allah nanti akan ada banyak universiti bagi tawaran kat kita. Okey? So kalau ada rezeki kita masuk universiti sama-sama, okey? Tengok kau punya, aku punya. Ya, terbalik pula aku. Kan? Sama lah. Oh, yang ni kau tinggi lagi pada aku lah. Tapi baguslah. Dolah. Ha. Yang ini nanti taruhkan baja lebih sikit, baja daun tu. Oh, yang ni? Yang ini. Oh, dia baru nak berbunga ni. Ya? Okey. Baik, Datin. Mas, Ya? Ki tu rasanya lagi setahun lebih je kan dia jadi houseman kat hospital tu. Itu yang dia katalah. Tapi dia bagi tahu Mas, dia kata lepas habis je dia terus nak kerja kat situ. Mungkin sebab rumah dekat kot. Oh. Lepas tu dengan Nenek Mariam pun, yalah, tak berapa sihat. Dengan adik-adik pun masih sekolah. Lah. Yalah. Mama tengok Ki tu budak baik. Walaupun dia dah tak ada mak bapak, dia masih lagi bertanggungjawab pada adik-beradik dia. Adik-beradik dia patut rasa beruntung sebab ada abang, tempat untuk diorang bergantung harapan. Kehilangan. Mas rasa macam Terima kasih. dah banyak dah kehilangan berlaku, Mama. Dengan Mak, Abang Karim pergi tinggalkan kita. Dengan Abang Luqman hilang entah ke mana. Dengan Kak Nisah jauh dari kita. Kehilangan ni buatkan kita sedar yang kita ni sebenarnya kena hargai orang yang ada kat sekeliling kita. Kan? Sebab tu Mas untung. Mas masih ada Mama dengan Papa. Walaupun Mama dah kehilangan Kar, tapi Allah gantikan Mas untuk Mama. Mama dah reda. Dan Mama kena terima ketentuannya. Kita nak masak apa hari ni? Kita masak asam pedas bibah lah. Jom! Mas dah lama tak makan.
Mas. Nak Tun. Mas tak tahu, Mak Tun kan selalu tahu datang sini. Mak Tun akan kemas rumah ni cantik-cantik, buang abuk semua. Tahu? Mas rindu sebenarnya. Tapi Mas tak berani lagi nak masuk, Mak Tun. Mas tak kuat. Alah, tak apalah. Mak Tun faham tu. Tak apa, kalau bukan sekarang pun tak apa. Nanti kalau Mas rindu-rindu, Mas datang je lah sini. Sebab rindu tu pun aduh tersimpan kat dalam rumah tu. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayangmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, Kau sayang. Abang tahu lagu tu? Kenapa pula abang tak tahu? Mas lupa ke? Dulu kan masa kita kecil-kecil kan Mak Bibah selalu nyanyi lagu tu. Kan? Malam ini tak ingin aku sendiri. Dahlah tu. Janganlah nangis. Sedihlah Kanda. Kanda pun sedih juga. Kesian Mas. Ni, lap tu. Ni. Comot habis. Bila Mas tengok Pak Dolah dengan Mak Tun kan, Mas yakin untuk setiap seorang dari kita ni, jodoh pasti akan menanti. Mungkin Mas punya masih ada kat sini? Atau jauh, tak tahu kat mana. Tak jumpa pun lagi. Cintai seseorang tu biarkan Allah. Bukanlah sebab yang lain. Anggaplah jodoh kita tu sebagai amanah daripada Allah untuk kita jaga sebaiknya. Pak Dolah yakin akan ada jodoh yang terbaik buat Mas. Betul tu, Kanda. Mas, sebenarnya kan Rat tahu Mak Tun nak lepaskan Mak pergi. Tapi kan Mak Tun tahu, Tun faham. Mas dah cukup matang untuk buat yang terbaik untuk diri Mas. Kan? Kan? Mas jaga diri baik-baik kat sana tau.
InsyaAllah. Terima kasih Pak Dola, Mak Tun. Ali sedih juga ke? Taklah. Oh, tadi cakap gitu. Pak Dola jangan nangis. Taklah. Buruk tau muka kandu. Nangis. Mak jangan lupa tipu Mak tu nanti Nanti kita pergi London, kita ikut tengok lagi. Betul ke kandu? You. Oh, sweetlah kandu ni. Ma, Lala jangan risau. Mas pergi sana bukannya lama, sekejap je pun. Nanti bila dah habis, Mas datang sini jumpa Mama. Mama hadap muka Mas setiap hari. Mas tak boleh ke belajar dalam Malaysia je? Ha? Bukan tak boleh. Tapi susah kan nak dapat peluang ni, Mama? Lagipun kalau Mas pergi sana, Mas dapatlah nak lupakan semua kenangan pahit kat sini. Tapi Papa rasa ada baiknya juga. Apa? Betul lah kata Mas tu. Sayang nak dilepaskan peluang yang ada. Kita beri dia masa sikit untuk sembuh. Sekurang-kurangnya bila dia balik nanti, dia dah lupakan semuanya dan pulang sebagai Mazni yang berjaya. Kalau kita halang dia sekarang, nampak sangat macam kita ni. Pentingkan diri. Halang niat dan cita-cita dia demi kehendak kita. Mama. Ya Allah, Ma, janganlah nangis. Jangan nangis. Mas, kalau boleh, Mas nak tengok senyuman manis Mama sebelum Mas pergi. Supaya Mas akan rasa macam tak sabarnya nak balik sini. Tengok senyuman Mama tu. Macam mana nanti dengan perbelanjaan Mas di sana? Mas ada duit tak ni? Mama, Papa, insyaAllah Mama dengan Papa jangan risau sebab Alhamdulillah arwah Abang Karim dia ada tinggalkan duit insurans dengan duit simpanan. InsyaAllah benda tu semua boleh tampung Mas panjang kat sana. Mama dengan Papa akan datang jenguk Mas bila kami ada masa. Boleh kita jenguk Nisa sekali. Cuma Papa nak Mas janji dengan Mama dengan Papa. Mas akan bawa balik keputusan pelajaran yang terbaik. Mas tak akan kecewakan Papa. Pasal budak gelandangan dan tahfiz tu, Mas jangan risau. Papa akan bantu sebaiknya. Mas fokus pada pelajaran. Terima kasih, Papa. Mas, janji tahu dengan Mama. Kena telefon Mama tiap-tiap hari. Lepas tu buat video call juga. Setiap hari, setiap jam, setiap saat, Mas akan telefon Mama. Jaga diri elok-elok kat sana tau. Ya? Apa-apa bagi tahu Mama dengan Papa. Jangan tangguh seorang-seorang. Mama pun jaga diri, ya. Papa. Halalkan makan minum Mas. Papa sentiasa halalkan. Daripada dulu lagi. Mas jaga diri Mas baik-baik, ya.
Mas gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari jalan-jalan. Nak makan ke belum? Dah. Sekejap, lupa nak salam nenek. Sihat? Macam inilah. Akak. Ya. Apa tu? Nani cakap you rindu sangat akak. Saya merindu. Abang pun rindu. Kalau rindu, cepat pelak Kak Mas. Lepas tu kita geletek Nani 1, 2, 3. Ya. Ini dia seletip je dah dapat dah. Ya. Oh, Mas. Kita boleh tolong? Boleh. Adik rasa layang-layang siapa yang paling terbang paling tinggi? Abang Man lah. Tak. Abang K. Abang Man. Betul-betul lah. Abang Man kot sebab Kak Mas ni yang tolong. Tapi abang ni mesti lagi okey sebab abang K kan pandai main. Tak tayung lah. Allah. Tak tahu mana satu. Confused. Tak apa, tak kisah siapa pun yang menang, siapa paling tinggi ke rendah ke. Yang penting dua-dua boleh terbang, kan? Betul. Dah kira boleh terbangkan layang-layang ni pun dah cukup bagus tau. Boleh melawan arus angin. Macam bangkit lah. Sas. Wah. Okey, ni dah nak siap dah. Tinggal nak tampal dia punya ekor-ekor je. Lepas tu dah boleh main layang-layang. Cik, tolong. Siapa nak tolong? Nani nak tolong. Seorang tampal sebelah kiri kanan. Cik. Ya. Mas minta maaf kalau Mas ada salah dan silap dengan K. Mustahil ke untuk Mas tukar niat Mas ni? K, tolonglah. Janganlah bebankan lagi kepada Mas ni. Mas perlukan sokongan K sekarang. Kita tahu kan betapa banyaknya sejarah hitam dekat sini. Mungkin tanah dekat sini dah tak boleh terima Mas, bosan dengan Mas. Apa salahnya kalau Mas mengadu nasib dekat negara orang? Tak baik cakap macam tu, Mas. Terlalu banyak kenangan manis kita kat sini. Terlalu banyak. Yang manis tu Mas akan bawa. Mas simpan sebagai peneman. Mas dengar sini. Segala sejarah hitam Mas, kenangan pahit Mas, tolong gunakan sebagai teladan untuk teroka hari esok. Jangan layangkan sangat perasaan sedih itu. Terima kasih. Mas tahu semua tu. Tapi tolong, jangan cakap pasal kasih dan sayang dekat Mas. Sebab Mas masih belum boleh terima kasih, sayang tu semua. Kenapa Mas takut? Mas tak percaya yang Ki sayangkan Mas?
Bukan. Bukan. Ki simpan je perasaan cinta tu terhadap Mas ya. Mungkin masanya akan tiba. Bila hati ni kembali mencari cinta. Mak! Hayah! Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, aku sedekahkan Al-Fatihahku ini buat Allah Yarhamah dan Allah Yarham ibuku, ayandaku, dan suamiku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Terima kasih, Abang. Terima kasih untuk segala-galanya. Assalamualaikum, Ayah. Ayah, Mas nak bagi tahu. Ke mana pun Mas pergi kan, Mas akan sentiasa bawa semangat Mak dengan Ayah sekali. Walaupun nanti jauh daripada mata, tapi sentiasa dekat dalam hati ni. Terima kasih sebab bagi kasih dan sayang untuk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik, Mak. Mak, Mas nak minta izin. Mas minta izin pergi dulu, InsyaAllah. Nanti Mas akan balik. Mak jaga diri tau. Assalamualaikum.
Bang, Mas nak minta izin. Mas nak pergi jauh dari sini. Mas nak cakap terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita kenal sekejap je, banyak sangat yang Mas belajar dengan Abang. Dan Mas harap kalau ada rezeki, walaupun kita berpisah dekat dunia ni kan, Mas harap sangat yang kita akan jumpa dekat syurga. Assalamualaikum. Mama suruh Papa batalkan juga meeting dia sebab Mama nak hantar Mas kat KLIA ni. Tak payahlah Mama buat susah-susah. Tak susahlah. Kan Bapa tak susahkan? Tak ada susahnya. Tak adalah ni sampai Pak Dola, Mak Tun pun semua ikut sekali. Mas kan kesayangan Kanda dengan Dinda. Mestilah ada orang nak tak selamat jalan dekat Mas. Kan? Hari ni ada cuti diorang. Oh. Mas jaga diri tau, ya. Jaga makan, Jangan belajar teruk-teruk. Nanti kalau sakit macam mana? Mama jauh, Papa, family kita semua jauh. Masa seorang je kat sana. Tahu? Baik, Mas akan ingat. Mas, jaga diri baik-baik. Buktikan yang wanita Melayu mampu jadi yang terbaik. Abang Yas akan doakan Mas berjaya dekat sana. Mas jangan lupa solat. Solat ni tiang agama. Baik, Abang. Lupa jaga di tempat orang tau. Apa-apa telefon Mak Tun. Ya, Mas akan telefon Mak Tun, Pak Dola. Ya Allah, muka kawan aku kenapa muka sedih macam tu? Sekejap Mama. Weh, janganlah buat muka macam tu. Aku grad nanti kau kena balik tau, janji. Ya, aku janji asalkan kau dapat 4 flat. Mestilah. Betul. Thank you tau. Hello. Terima kasih banyak. Ya Allah, Tasha. Semua datang juga. Ya Allah. Hai. Kakak Mas ni semoga berjaya ya. Ya, terima kasih. Korang semua pun kena janji dengan Kak Mas, kena belajar rajin-rajin sampai berjaya. Boleh? Boleh. Janji. Kami janji. Ya, high five. Yeay. Yeay. Terima kasih Tuan Asri bawa diorang. Langit dengan bumi akan menjadi saksi. Sampai bila-bila pun, Ki akan tetap tunggu Mas. Ki, jangan macam tu. Hati ni pun belum lagi pasti. Tapi Ki faham. Kalau satu hari nanti Mas tiba-tiba berubah hati ke, sebab Ki pernah rasa benda tu. Tapi tak salah kan untuk kali yang kedua. Kalau macam tu, relakan hati tu untuk lepaskan Mas. Biar hati tu rasa tenang je. Boleh? Tak apa Mas, jangan risaulah. Pasal budak-budak tu nanti Ki akan tengok-tengokkan. Mas pergi sana baik-baik. Jaga diri tau. Terima kasih tau datang. Kalau macam tu, Mas masuk dulu. Mas.
sebagai tanda persahabatan. Buka nanti tau. Jangan buka sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Jom. Start pergi. Okey. Apa ni? Ush, special tu. Apa yang special? Okey. $4 tu. Sekejap. Ya. Alah. Sampai dah. Alah. Nanti, dah sampai nanti Mas bagi tahu Right. Bye sayang. Baik-baik, Mas. Hai Papa. Jaga diri baik-baik ya, Mas. Bye bang. Take care. Dapat dah lah. Baik. Bye. Jaga diri. Hai sayang, nak ikut ke? Tak boleh. Bye. Bye. Take care, Mas. Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila cukup detik, kembalilah kita kepadanya. Kita datang ini kosong, tangan kosong dada. Bila pulang nanti, bawa dosa, bawa pahala. Segera kita ingat, kita ini punya tekad. Bila kita lihat manusia terbialaran, hingga mesti merempat ke biru laut, ke kuning darat. Harus kita lekas, sedar, penuh pada tugas. Harus kita tegas, sembah seluruh rasa belas. Kita datang ini satu roh, satu jasa. Bila pulang sekali, bawa cuba selindungkan dan ku pendam perasaan yang syarat rindu dilukakan.